Saya rasa saya nasihat ke benda ni? Kawan dia belaga yang buat taruh, boleh duit haram lah. Jadi dia katalah duit ni haram. Kawan dia kata tak apa, dia tak buat makan. Dia buat isi minyak. We makan anak bini piti halal. Jadi duit haram dia buat isi minyak saja. Jawabnya membuat benda yang haram tu telah tercatat sebagai asi orang yang derhaka dah. Mana orang yang derhaka ni namanya dicatat ada pada pintu-pintu neraka dah. Jadi kalau tak ada dapat keampunan, mu kena bayar dulu. Faham? Kederhakaanmu itu dengan masuk api neraka. Makan satu suku pula. Jadi jangan bila kita kata kita dah buat makan, tak apa buat kerja haram, tak boleh. Makan haram satu perkara, buat kerja haram satu perkara. Dua-dua dosa yang berasingan. Nah, ada orang tikam 6 ekor, dia nak buat pergi ke Mekah. Faham? Dah jadi apa pergi ke Mekah? Kalau pergi, tak pergi pun tak menang. Kalau pergi Tuhan tak terima. Andai kata bekalan air terputus, air ada seperti saja macam mana nak basuh berak atau kecing, dan berwuduk pula kalau ngecik ke dalam baldi itu macam mana, sah ke tak? Jawabnya, kalau air tak ada, air hanya cukup untuk satu perkara saja, basuh kecing dengan ambil wuduk. Contoh lah, air nak mana basuh kecing ni? Kalau basuh kecing dah boleh ambil wuduk, kalau ambil wuduk dah boleh basuh kecing. Hak mana dulu nak buat? Basuh kecing dulu. Bang, basuh najis dulu. Bab basuh najis ni tak boleh ganti dengan tayamum. Tapi dah basuh dah najis, nak ambil wuduk tak ada air, boleh ganti dengan tayamum. Faham? Kalau kita jiru tangan kita untuk wuduk dengan gayung, lepas tu letak gayung, baru kita gosok tangan kita supaya air rata, sah ke tidak? Sebab tak gosok sekaligus masa jirus air tadi, saya tak reti lah, tolong terangkan. Tapi kalau ambil wuduk terus daripada pahit, senang je lah. Jadi gini, kalau kita jenis cabok dalam gayung, letak gayung atas-atas, kita cabok dengan tangan ni, kita gonyoh lah. Dia kata kita jiru, lepas jiru gonyoh, boleh tak? Boleh tak? Faham? Gonyoh ni tidak wajib. Melainkan kalau kita tak gonyoh, tak rata air, maka wajiblah gonyoh. Kalau kita jiru banyak tu dia rata, dah sunat je gonyoh. Tapi kalau kita jiru sikit-sikit, air tu nak jimat, jiru sikit, gonyoh dengan tangan, boleh. Jiru kat ni pula, gonyoh gitu perata. Buh kat ni pula air, boleh, tak ada masalah. Yang senangnya ambil dengan tapak tangan, buat gini. Faham? Tangan celup ni dia tak jadi mustakmal, so bimbang tu. Soalan seterusnya, jika masuk ke masjid lepas azan, manakah lebih afdal, solat tahiyat masjid atau sunat waktu? Lepas azan mana lebih afdal? Jawabnya, kita boleh buat dua ke boleh buat saja. Kalau boleh buat dua-dua, tahiyat masjid dulu. Kalau boleh buat saja, semayang sunat waktu. Ada tak hadis melarang kita potong kuku pada waktu malam? Tak ada. Tapi faham ada waktu malam tu maknanya kalau gelap, kalau cerah, tak ada larangan. Nampak? Macam hadis melarang menanam mayat pada waktu malam. Dah zaman ni ada generator, ada api, tak larang dah. Pasal larang dulu takut dah didak jurah harah. Pergi gali kubur orang hak ada dah, gali juga. Nak jatuh mayat gelap gugur, sepak batu nesa, rebah dengan mayat-mayat. Nah, sekarang cerah, cerah tak apa. Ustaz pernah tak jumpa Ustaz Akihai dengan Ustaz budak. Dia pendek pula ni. Ustaz budak dia ada dua, budak besar saya, budak kecil saya.
Kalau cek Tok Kuruh tu ustaz budak cek. Pasal kita tanya baru ni, dia kat Kelantan. Kita kata ustaz budak tak mari ngajar sini. Dia kata ustaz budak Malaysia, budak cek, budak besar. Orang ni tanya balik. Dia kata tak tahu dah gua ni budak dia ada besar lah kan, cek kan. Jadi cek besar jumpa belaka dah. Alangkah bagus kalau dapat bergabung dengan mereka dalam satu forum supaya dapat menarik lebih ramai lagi orang muda. Bukan kita pula nak buat forum, orang lah buat forum. Faham? Takkan kita pula buat forum dah, panggil kita dah. Nampak? Nak suruh orang ramai. Dengan akhir hari tu kita tak jumpa lagi lah. Kukis nak tarik orang letak bagus kau nak tarik orang. Nak suruh ramai ni dengan halimah jongang. Masjid sekarang ini kadang-kala ada menyediakan kelas pada ain dan iqra' di tingkat atas. Soalan saya, berdosa dah tidak ustazah yang datang haid memasuki masjid bahagian atas itu? Jawabnya, hak mana se-masjid ni? Kalau atas tu masjid juga liwat 2 tekak, maka tak dia masuk. Tapi kalau masjid itu tingkat 1, tingkat 2 bukan masjid, boleh. Seperti bangunan, dia ada 3 tekak kedai. Sebab di sebelah-belah negara barat, dia tak, kadang-kadang tempat tu dia tak mampu nak buat dalam bandar masjid macam kita ada tanah. Macam dalam bandar Paris, dalam bandar London, mereka hanya sewa bangunan. Floor, tekak-tekak. Katakan satu bangunan tu ada 4 tekak, dia sewa tekak 1 jadi masjid. Tekak 3 kedai. Tekak 4 benda lain pula. Faham? Jadi hak hukum masjid hak tekak 1 dia sewa tu saja. Faham lagi? Jadi kalau dia buat masjid tu 2 tekak, hak atas tu bukan masjid, bawah ni saja masjid, maka hak atas tu boleh masuk. Tapi kalau satu bangunan tu diniat masjid, maka hak atas tu tak boleh masuk juga. Pasal cuma masjid juga, cuma panggil buat kelas fardu ain. Faham? Jadi biasanya kalau kelas fardu ain dekat atas tu pada satu bangunan masjid, goliknya tak boleh masuk ah. Sebab apa? Sebab dia kira bangunan masjid dah. Hak kata kita kata kecuali tadi bangunan-bangunan kedai dalam bandar. Faham? Dia sewa dekat 3 masjid, dekat 4 bukan masjid, dia tak sewa.